Inilah rusa paling kecil di dunia, namanya pudu. Hanya boleh dijumpai di benua Amerika Selatan sahaja. Dia besar sikit je dari kancil. Tapi ketika kecil, pudu ada bintik-bintik macam ni. Nanti lama-lama akan hilanglah bintik tu. Dan rusa kedua terkecil ialah barking dia ini, yang hidup liar di hutan-hutan Asia Selatan dan Tenggara. Termasuklah di hutan kita, Malaysia dan Indonesia. Tapi kita tak panggillah dia ni rusa menyalak. Kita panggil dia kijang. Jadi kijang juga ialah spesies rusa. Berbeza pula dengan apa yang kita panggil kancil ini. Pelanduk atau kancil ialah haiwan yang sama, tapi bukan dari spesies rusa. Ya, bukan rusa tapi spesies yang berlainan. Di dunia, ada lebih kurang 10 spesies kancil, tapi 3 daripadanya berada di dalam hutan kita. Bagaimana pula dengan yang ini? Sering dijadikan gurauan dan untuk menipu budak-budak terutamanya. Kononnya anak kancil. Ini kan anak babi hutan, bukannya anak kancil. Jadi Atuk harap lepas ni dah kenal dan tahu untuk bezakan kancil dengan anak babi. Okey, anak babi hutan rupanya macam ini. Tapi anak kancil macam ini je. Walaupun ada corak atau bintik putih, tapi tak secerah anak babi hutan tadi.